Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Malaya Table. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang terus menyokong channel Malaya Table. Pada tampilan kali ini, macam biasa sahabat, saya ingin membuat jualan shilling peringatan yang berada dalam pegangan saya. Jadi saya akan buat jualan secara rawak saya ambil. Sebelum ni saya dah ketengahkan shilling ni untuk dibuat konten bagi pengenalan shilling peringatan ni. Jadi untuk kali ini saya akan buat sesi jualan untuk shilling peringatan sempena Sukan C yang ke-9 yang telah berlangsung pada tahun 1977 di Kuala Lumpur, di negara kita. Okey, di Sukan Asia Tenggara lah. Okey, shilling peringatan ni dikeluarkan pada tarikh 15 Julai sekali lalu sahabat, dengan 3 denominasi, iaitu dengan nilaian muka RM200, shilling emas RM25, shilling perak dan shilling RM1 seperti yang berada di hadapan ni adalah copper nickel. Kesemua duit ni duit shilling ni ditempa oleh Franklin Mint Amerika Syarikat. Okey sahabat semua. Jadi untuk shilling yang berada di hadapan ni sahabat, ini adalah shilling copper nickel dengan komposisi spesifikasi lah teknikal dia dikeluarkan pada tahun 77 kan. Nilai muka RM1, kita boleh tengok kat sini ada tulisan RM1, kita boleh nampak sini RM1. Nanti saya clearkan sekejap sahabat. Okey, RM1. Okey, RM1. Berat lebih kurang dianggarkan dalam sekitaran 16.8 gram, diameter 33.36 mm, tempaan mintage ada 1 juta keping untuk yang bukan proof dan 11,000 adalah proof. Ketebalan sekitaran 2.5 mm. Harga pasaran sahabat semua dianggarkan shilling ni di sekitaran 15 ke RM25 sahabat. Untuk kali ini saya nak buat jualan sahabat semua adalah dengan nilaian RM18, pos RM7, bermakna total RM25. Kepada sahabat-sahabat yang ingin memiliki shilling ni, bolehlah kontak saya di email yang saya letakkan di bawah, dan sahabat boleh kontak saya untuk kita bertukar-tukar nombor phone. Jadi kita akan boleh buat urusan jual beli lah sahabat. Itu sahaja sahabat untuk kali ini. Saya tak terangkan secara lebih detail lah, sebab pernah saya terangkan pada sahabat-sahabat yang ingin merujuk shilling ni untuk mendapatkan detailnya dengan lebih jelas. Bolehlah merujuk kepada shilling yang telah saya post dalam konten-konten saya sebelum ni, itu shilling peringatan dalam kategori shilling peringatan negara kita lah. Ada sahabat boleh search sajalah dalam channel saya ni. Okey, itu saja sahabat untuk nilaian RM25 siap pos. Kepada sahabat yang ingin memilikinya, bolehlah terus kontak saya. Sekian dahulu, terima kasih dan Assalamualaikum.